Uh, saya melihat syair ni adalah khazanah Melayu. Mengimbau waktu saya kecil, waktu tu kat kampung Kota Tinggi, malam-malam kita dengar bangsawan di udara daripada Radio Singapura. Selingan kepada bangsawan tersebut adalah syair. Jadi saya melihat syair adalah satu khazanah negara yang patut dikekalkan dan sebenarnya patut diangkat. Sebab di dalamnya dia ada banyak bentuk penceritaan. Ceritanya, syair itu ada cerita, syair itu ada irama, syair itu ada lagu. Jadi saya melihat khazanah negara ini tak boleh dikesampingkan dan perlu diangkat. Sebab itu pada tahun 2016 waktu saya jadi pengarah untuk bahagian sastra KL International Art Festival, saya fikir kalau tahun 2015 saya angkat puisi saja, seterusnya saya fikir yang patut diangkat adalah syair. Sebenarnya saya agak lambat mengenali Roslan Madun. Saya fikir tahun 2014-2013 barulah saya kenal Roslan Madun. Saya melihat apa yang beliau persembahkan, mengangkat lagu-lagu rakyat, dan juga sebab tu bila saya diamanahkan untuk mengangkat apakah karya sastra Melayu, saya teringat Roslan Madun yang saya fikir boleh untuk kita tonjolkan membawa irama syair. Kenapa saya pilih Roslan Madun? Sebab Roslan Madun ni saya fikir adalah insan yang memberikan jiwa raganya mengangkat tradisi Melayu. Dan saya melihat syair selepas sebenarnya, dan saya fikir ini pilihan yang tepat, selepas KL International Art Festival 2016 yang mengangkat naik syair di peringkat Nusantara, Roslan telah menjelajah ke seluruh pelosok Nusantara untuk melihat irama-irama syair. Dan saya fikir ini tak pernah dibuat. Kalau kita fikir dulu-dulu, syair ini ada satu lagu aja. Tersebutlah kisah. Itu je yang saya tahu syair. Tapi rupanya ada berbelas-belas bentuk nyanyian syair. Dan saya fikir pilihan saya pada waktu itu memilih Roslan Madun tepat. Sebab selepas itu Roslan telah menjelajah seluruh Nusantara untuk mengembalikan irama-irama syair yang ada. Dan saya fikir ini cara yang paling baik. Sebab tu saya juga kadang-kadang untuk program-program tertentu, bagaimana kita mengutamakan pemimpin negara, Menteri Pendidikan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita minta Roslan untuk bacakan syair untuk pemimpin negara. Dia tidak keterlaluan sebab syair ini akan kita mengangkat orang tapi dengan cara yang sangat bersopan. Dan itu yang paling penting. Syair ini adalah bentuk yang mana melihatkan kesantunan Melayu. Sebab tu saya fikir Roslan adalah pilihan yang tepat untuk mengangkat syair dengan suara dia yang merdu, dengan raut wajah yang boleh jual lah kita katakan kan. Jadi kita fikir beliau adalah insan yang tepat. Perjuangannya patut diteruskan dan saya fikir syair boleh dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Saya mahu supaya perkembangan syair ini tidak mati di sini. Kita nak supaya legacy ini berjalan berterusan. Sebab tu sekarang ni PENA mendapat anugerah UNESCO. Kita ada intangible asset negara yang dapat pengaduan UNESCO. Saya mencadangkan kepada pihak PENA sebenarnya untuk kita mula mendokumentasikan semua irama-irama yang ada. Kita dokumentasikan, kita letakkan dalam satu laman sesawang, kita pastikan ia menjadi pedoman dan juga panduan kepada generasi muda nak tahu syair, di sini tempatnya. Jadi saya fikir ini adalah usaha kita untuk memastikan apa yang kita ada ini berterusan. Yang kedua, untuk melihat bahawa kita ada aset negara yang cukup besar yang patut kita kekalkan. Kita tak nak ialah kita boleh saja terima irama baru, hip hop, rap dan sebagainya, tapi jangan tinggalkan warisan budaya kita. Sebab itu saya mengharapkan bahawa Saudara Roslan dan juga kumpulannya mula memikirkan bagaimana kita mendokumentasikan irama-irama tersebut. Kita tak nak nanti bila orang dah tak ada baru kita alamak dulu kalaulah ada dan kita mula dokumentkan. Sebab tu saya fikir usaha kita untuk mendokumentasikan syair ini perlu diteruskan dan dokumentasikan secara spesifik irama-irama yang ada supaya ia tidak
hilang di telan zaman. Dan saya mengharapkan sebenarnya kalau kita lihat sekarang ni syair berkembang hanya di rumpun Melayu. Di Malaysia, Singapura, Kelantan Thai dan juga Indonesia. Saya harapkan selepas ini, sebab kita ada banyak contoh di China, kita ada 17 universiti yang ada bahasa Melayu sebagai bahasa untuk mereka pelajari. Mereka banyak terlibat dalam pidato bahasa Melayu. Mengapa tidak kita latih mereka cuma bersyair? Kita melihat di Rusia contohnya ada pengajian bahasa Melayu, di Leiden, di Belanda. Kita cuba kembangkan syair sebagai satu cara bagaimana kita mengembangkan budaya kita, bagaimana kita mengembangkan hasanah kita. Kita nak tunjuk macam mana pantun satu waktu dulu sangat popular di Perancis. Pantun. Jadi pantun, dia macam-macam istilahnya, dan mereka merasa keunikan pantun, bahawa pantun ni ada frasa awal, frasa akhir, dua yang akhir, dan mereka itu satu unik. Mereka belum kenal lagi syair. Kalau mereka kenal syair, saya fikir dengan iramanya, dengan bentuk ceritanya, sebab syair ini biasanya beberapa rangkap itu akan jadi satu cerita, dan saya fikir ini boleh kita kembangkan. Syair tidak boleh hanya kekal di Malaysia, di tanah Melayu, di Malaysia, di Nusantara, patut berkembang ke seluruh dunia.